Tajuk jenis-jenis sihir. Sihir ni pun satu penyakit, tuan-tuan. Sungguh pun negara kita merdeka dah 67 tahun, tapi sihir ni tetap juga berlaku, tuan-tuan. Dah merdeka 67 tahun, sihir ni lagi berleluasa. Sihir alam maya, sihir alam nyata, sihir alam jin, alam gaib. Yang alam maya ni lagi bahaya. Tersihir kita dengan kecanggihan alam maya ni. Okey, baik. Sedikit berkaitan dengan sihir pemisah ataupun sihir pembenci suami isteri. Kita kalau sikit-sikit kita nak salahkan sihir, sikit-sikit kita nak salahkan sihir. Sebelum kita nak salahkan benda tu, kita nak sabitkan dengan sihir, kita cek dulu. Kenapa hubungan suami isteri ni nampak lain macam? 360 darjah bertukar dengan segera. Pelik lah kan? Pelik. Sebelum kita nak kata dia ni terkena sihir dan sebagainya, kita cek dulu. Cek apa aktiviti si suami, apa aktiviti si isteri, macam mana penjagaan dia. Suaminya kalau dulunya handsome, kan, dulunya handsome, misai tebal ular sawa, kan, bila dah berkahwin tak ada nak jaga misai, rambut pun tak ada nak sikat, serabai, kan, minyak wangi jauh sekali. Kadang-kadang kita tengok, tuan-tuan, tahi telinga bersepai keluar. Kena pula yang si suami tadi gigi ada gigi berlubang. Gigi berlubang tu dah busuk, tuan-tuan. Kalau ada gigi berlubang lah, busuk. Jadi kadang-kadang benda-benda yang kecil begini dia boleh memunca kepada terjadinya makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Bila hubungan suami isteri tidak memberi rangsangan yang begitu baik. Kalau dulunya suaminya perutnya ukuran pinggang 33, 32, 33, 34, sekarang 43, dia bertukar, kan. Mata melihat, mata kita yang melihat, sama ada lelaki atau perempuan, dia nak tengok yang baik-baik, penglihatan yang cantik. Terutama sekali lelaki lah, dia nak tengok yang cantik je, yang slim-slim je, kan. Kalau lurus je ke atas ke bawah, lurus dia tak berapa nak tengok dah. Kadang-kadang sebelum kita nak katakan sesuatu itu sihir, cek dekat situ dulu. Cek dekat situ dulu. Kalau dulu potongan kita 382538, contohlah dulu. Sekarang tak ada. Sekarang 393940. Lurus je, kan. Jadi kadang-kadang ini menjadi punca. Bukan semua, ya. Jangan akak-akak jangan marah. Bukan semua, kadang-kadang ini menjadi punca, ya? Punca-punca hal fizikal. Bila ada sedikit keretakan, pula dengan campur tangan daripada unsur lain, unsur orang ketiga datang, gangguan dan sebagainya. Baik. Tanda-tanda dia sihir pemisah ni, pembenci ni, timbul rasa benci yang bersangatan tanpa sebab yang jelas. Nak kata tak cantik, cantik. Nak kata tak kemas, kemas. Nak kata tak seksi, seksi. Bermakeup. Kita kata kalau makeup grade A lah, kan, potongan pun pramugari, contoh, kan. Kalau tengok muka, kita kata muka boleh buat iklan lah, muka dia cantik lah, Tapi si suami tengok dia kenapa huduh. Dia tengok isteri huduh, isteri pun begitu. Bila kena sihir ni, kalau kita tengok suami dia handsome, bukan main, kemas, minyak wangi. Sekarang ada jenis minyak wangi, kan. Selalu tuan-tuan kalau tengok dekat TikTok, bila dia spray je, bila dia lalu, semua orang pakai tengok. Itu pun tersihir nama dia, Kalau kita tengok suami ni handsome, baik, ada jawatan, tapi isteri dia tengok huduh, dia tak boleh tengok. Bila jauh dia rindu, bila dekat dia mengamuk. Bila jauh dia bertanya-tanya, tak nampak aja daripada mata dia telefon. Abang kat mana? Abang kat mana? Abang kat mana? Naik rimah kawan tu. Tapi bila rapat dia bergaduh. Ni
yang berlaku pada salah seorang daripada pasangan ataupun kedua-duanya. Dia boleh berlaku pada salah seorang atau kedua-dua sekali. Kadang-kadang kita ni orang suka dengan kita, dia suka pula dia main cara tak baik. Kalau dia suka main cara baik tak apa, kan kita suka dengan dia, kita pergi tanyalah, jumpa mak ayah, makcik, anak makcik ni dah ada berpunya ke belum? Saya duduk jalan sekian-sekian, saya berkenan dengan anak makcik ni. Kalau makcik kata okey, saya nak masuk Meminang, contoh kan, tanya makcik macam tu. Makcik tu jawab, anak saya sekolah lagi, makcik baru je menjanda. Boleh berterus terang, bukan main cara jahat. Tak apa, tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh, tak dapat lari. Pinang-pinang tak dapat, pujuk-pujuk bawa lari. Pun ada tuan. Okey, baik. Dia boleh berlaku kepada salah seorang ataupun kedua-duanya. Tengoklah, bergantung kepada jenis sihir yang digunakan. Jenis sihir yang digunakan ni bergantung kepada Tok Bomo tu lah, yang tukang buat sihir tu. Dan daripada permintaan juga. Okey, kalau awak bayar 2,000, seorang saja kena. Kalau awak bayar 5,000, dua-dua kena. Pun ada. Jadi ya tak ya, biasanya orang nak melibatkan dengan sihir tadi, dia pertama sekali dia akan melakukan syirik pada Allah SWT. Agama dia hilang. Kedua, duit dia hilang. Bukan RM10 tuan. Upah main sihir ni tak main RM10. Tambah zaman sekarang canggih kan, ribu saja, 30-40 ribu. Yang tukang habis tak apa, habis duit tak apa, bergolok bergadai tak apa, asal hati puas pula. Ni masalah kita ya. Kita masalah hati kita rosak. Kita kalau boleh hati ni kita dia tenang dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Tapi dia tak tenang. Kalau boleh dia nak lawan supaya dia puas hati. Ni satu masalah ya. Baik. Yang kedua, berlaku selisih faham, pertengkaran antara pasangan tanpa sebab. Tak ada sebab yang munasabah lah. Sikit-sikit nak bertengkar, belum bercakap lagi, tengok muka dia nak bertengkar. Saya jumpa dengan ada beberapa kes tuan. Bila kita tanya si suami, ada rasa sayang lagi tak dekat isteri ni? Dia kata langsung tak ada ustaz. Saya bagi contoh, kalaulah depan awak ni, isteri awak ni orang tarik, ketuk, pergi pukul, pergi bunuh, awak rasa apa? Dia tak ada rasa apa. Nak ceritanya punya tak nak langsung, betul-betul dah tak nak. Kita pun tanya pula isteri, kalaulah perkara yang tak baik berlaku depan mata kita terhadap suami kita sekarang ni, sanggup tak tengok? Tak sanggup ustaz. Yang isteri tadi tak sanggup bermakna sayang tu masih ada. Tapi yang si suami tadi memang dah tak nak. Kita pun tanyalah, awak pandang macam mana isteri awak ni? Tak ada apa ustaz, biasa-biasa je. Tak boleh tengok, tak syok nak tengok, tak nak tengok lah. Payah tuan ya. Kalau pasangan kita dah tak mau nak menghadap mata, tak mau dah menghadap muka, itu masalah ya. Masalah. Nak bertengkar tanpa sebab kecil saja pun boleh bergaduh. Pasal si suami nak cepat minum air, lepas minum letak tengah-tengah jalan, tengah-tengah tempat minum, tinggalkan. Sekali tak apa lagi, 2 kali dia mula merungut, 3 kali mulut pula keluar, tak kerti nak kemas sendiri. Contoh kan. Benda yang kecil-kecil dia boleh bergaduh. Juga dalam kalangan anak-anak menyebabkan suasana keluarga sentiasa tegang dan kucak-kacir. Begitu juga berlaku dalam hubungan di antara anak dengan mak ayah. Jadi huru-hara dalam rumah tak tenteram. Balik je bergaduh, balik je bising bergaduh, balik je bising bergaduh. Anak tak nak dengar cakap, anak melawan, mak ayah pula garang tak tentu pasal. Okey, yang ketiga, timbul rasa was-was syaitan dalam hati yang boleh menyebabkan isteri takut mendekati suami. Ada juga dia berlaku, isteri tadi dia rasa takut untuk nak dekat dengan suami, takut suami dia beginilah, takut suami dia tak terima dia, takut suami dia marah, takut suami dia dia jenis fikir macam tu. Kadang-kadang benda yang dia fikir tu kita tak terfikir pun lah, itu pun dia fikir.
tuan. Terasa seolah-olah suami hendak mencekik dia. Dia nampak suami dia macam suami dia nak buat sesuatu. Suami dia ambil pisau nak tolong dia potong bawang, potong sayur, potong daging. Dia nampak suami dia ambil pisau, dia lari. Dia kata suami dia nak bunuh dia. Atau ingin membunuhnya, timbul rasa cemburu bersangatan. Dia hubungan tadi, dalam hubungan tadi cemburu yang bersangat-sangat, tak menasabah lah. Sampai kan pasangan tadi nak pergi kerja pun tak boleh. Sampai je tempat kerja tu hantar report, tunjuk video siapa lagi, call ni jumpa dengan siapa, ni dengan siapa. Naya kawan, kita bekerja di pejabat, kita jumpa dengan macam-macam jenis orang. Yang tua, yang muda, yang lelaki, yang perempuan, yang kecil, yang besar, yang cantik, yang kurang cantik. Bukan tak cantik, kurang cantik. Yang wangi, yang tak wangi, semua ada. Kita berjumpa dengan orang. Kalau nak dijawab satu-satu, nak dibuat laporan, nak report hari-hari, penat. Dia akan jadi naik bosan. Kita kalau dia tanya sekali-sekala okey, tapi kalau hari selalu menanya, kalau dia tak dapat hubungi kita, dia kontak semua kawan-kawan kita tu, nanyakan mana si suami ni pergi. Ini parah tuan, parah. Padahal suami tidak berbuat apa-apa. Padahal pasangan tadi tak ada buat macam biasa, macam kita kerja, pergi kerja, balik kerja. Tapi dia punya cemburu tadi hingga menghalang kerja-kerja yang nak dibuat. Keadaan seperti ini boleh menyebabkan isteri atau suami melarikan diri, enggan duduk, tak nak duduk berhampiran, atau nak tidur sebilik pun tak nak. Kita nak masuk, nak tidur sebilik tuan-tuan, hati nak kena seronok, hati nak rasa kena ingin, baru boleh masuk tidur sebilik. Kalau hati duduk bengkak, memang tak boleh. Memang tak boleh. Kadang-kadang si suami, kadang dia kata, daripada aku duduk rumah, baik aku keluar pergi duduk kedai mamak, kena teh sampai pagi, tak ada masalah. Balik rumah je dia bertekak, bergaduh. Balik rumah bergaduh. Yang keempat, rasa resah gelisah, sakit kepala dan buntu selagi pasangan berada di sampingnya. Ni pun pelik. Selagi mana pasangan duk ada dekat dia, dia akan rasa tak selesa. Dia sakit kepala lah, dia gelisah lah, dia rasa macam sesuatu yang tak kena. Dan apabila pasangan tadi jauh, dia rasa tenang, rasa lega. Kadang-kadang pasangan keluar rumah ataupun dia sendiri keluar daripada rumah. Ada tuan-tuan, bila masuk rumah rasa tak selesa, keluar rumah selesa, keluar rumah sedap, seronok rasa. Banyak berlaku lah, banyak berlaku. Tapi bukan dalam kalangan kita lah, Kalau ada berlaku dalam kalangan kita yang dekat sini, buat rawatan, buat rawatan. Yang berikutnya, berlaku perubahan rupa pada pandangan mata isteri atau suami. Mungkin melihat suami dengan rupa yang menakutkan. Dia nampak suami dia sangat menakutkan, padahal suami tak adalah, suami dia handsome. Atau suami melihat isteri dan dengan menakutkan, tak menasabah. Kita tengok tak ada nampak apa. Dia kata dekat muka isteri dia ada macam hantu. Kita pun tengok tak adalah nampak hantu. Yang nampak hantu ni dia lah. Kita tak nampak. Suami melihat isteri dengan pandangan yang hodoh lagi menjijikkan. Teruklah kalau ada rasa menjijikkan ni tuan-tuan, tu peringkat kita kata keadaan dia 95% parah. Maknanya tinggal 5% saja dia nak selamat. Apa yang dilakukan oleh pasangan serba tak kena. Ini tanda-tanda kita terkena sihir pemisah. Nak kata tak ada duit, duit cukup. Nak kata tak ada tempat tinggal mewah. Nak kata tak ada keuangan, kereta semua mewah, gaji semua besar, keluarga semua okey, tapi tak boleh duduk sama-sama. Bila duduk dia jadi naik angin. Tak boleh duduk walaupun seketika. Nak duduk, nak berdiri pun tak boleh.
tak boleh tengok, segala benda tak kena. Ini mungkin mungkin kita terkena sihir pemisah. Ada juga yang tak ada kena-mengena dengan sihir pemisah. Dulunya suaminya memang loaded, minta itu dapat, minta ini dapat, ketik saja jadi, ketik jari saja jadi. Sekarang suaminya dah tak meniaga lagi, perniagaan dah jatuh, ekonomi drop kan, dah tak bekerja. Dia biasa dengan kemewahan. Ada juga tuan-tuan seseorang yang tidak boleh menerima keadaan pasangannya yang daripada segalanya ada kepada tiada, dia tak boleh terima. Dia boleh berlaku Yang ke-6, timbul desakan dalam jiwa suami untuk menceraikan isteri tanpa sebab yang jelas. Ada juga yang datang bertemu, dia nak minta cerai, nak bercerai. Kita pun tanyalah sebab apa. Kadang-kadang kita panggil dua-dua sekali duduk, yang ingin nak berubat, mereka datang berdua-dua. Kita tanya seorang-seorang, kita tanya apa sebab. Ni kita kena tanya baru kita boleh jawab. Kalau dia tak beritahu sebab apa, kita pun tak boleh nak bagi clue. Dia kena beritahulah sebab apa. Kita tanya lagi, adakah suami ni perangainya begini? Tak ustaz, dia baik. Kalau dah dia baik, kenapa benci? Entahlah ustaz. Kan? Kita pun tanya isteri ni macam mana begini. Isteri saya ustaz, baik sangat ustaz, tak pernah kasar ustaz, segala benda dia bagilah, tapi saya tiba-tiba saya tak suka. Tu pengakuan sedemikian, bermakna kita boleh beri satu andaian kemungkinan ada gangguan. Dalam hatinya timbul bisikan-bisikan yang telah melafazkan. Ada juga dalam hati dia nak sebut je perkataan aku nak cerai. Bermakna dia memang akan tersebut. Kalau jadi jekih, dia akan tersebut. Benda dia duk zikir hari-hari, padahal tidak bahasa langsung untuk berbuat sedemikian. Kadang-kadang lafaz cerai itu benar-benar keluar dari lidah seolah-olah ada sesuatu kekuatan lain dan dalam diri untuk melepaskan tanpa dapat dikawal. Kadang-kadang kataan tadi kita boleh cam tuan-tuan. Kalau dia berkata dalam keadaan dia sedar lain, kalau dia berkata dalam keadaan dia duk histeria, macam mana orang histeria, tak pakai tu lolong tungang terbalik, menjerit-jerit, berguling-guling, tiba-tiba dia cakap sesuatu, tu tak boleh nak ambil kes. Tak boleh nak kait lah. Sebab itu perkataan yang disebut di luar kesedaran dia. Isteri pula kadang-kadang meminta cerai bertalu-talu sambil mencabar suami. Ada kadang-kadang kita dengar isteri dera suami, dia gigitnya suami, dia ketuk dengan batu lesung sampai lebam-lebam. Ada tuan. Hak dera isteri pun satu cerita, hak dera suami pun satu cerita. Batu lesung tuan-tuan bukannya span. Batu lesung tu bukan span. Kalau penumbuk ni pun rasa okey lagi, nak banding dengan batu lesung tu batu. Berbirat kepala tuan. Ada sampai peringkat pergi potong kemaluan suami. Masya-Allah. Ini orang yang tak ada iman tuan. Iman dia ketika itu tercabut pada ketika itu, sebab dia akan bertindak sesuatu di luar batasan iman. Okey, menurut Wahid Abdul Salam, sihir jenis ini boleh memisah anak dengan ibu, anak dengan bapa, adik-beradik, di antara teman-teman, rakan-rakan syarikat perniagaan dan lain-lain. Sihir jenis pemisah pembenci ni, dia bukan kata nak pisahkan dalam kalangan hubungan suami isteri saja. Rakan sekerja pun boleh berpecah. Dengan adik-beradik pun boleh bertelagah. Mak dengan ayah pun boleh bertelagah. Anak dengan mak boleh bertelagah. Perpisahan di antara pasangan suami isteri yang paling bahaya, yang banyak berlaku. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah juga ayat 112. Wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu juga merupakan
nak beritahu bahawa kerja dia yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih, nak memisahkan pasangan suami isteri. Jadi benda ini berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Mulanya bila? Mulanya dulu sampai ke hari ni. Sampai hari ni masih berlaku. Jadi tak heranlah kalau benda ni berlaku. Bukan benda luar biasa, benda biasa. Cuma ada dalam kalangan kita yang sedar keadaan dia, apabila dia menyedari tak sepatutnya berlaku sedemikian. Ada dalam kalangan kita langsung tak sedar, walaupun dia tu dah kena sihir, sehingga kan ada peringkat pasangan tadi salah seorangnya keluar daripada rumah langsung tak jumpa jalan pulang. Orangnya baik, kita tanya dia pernah tak keluar tak balik? Tak, dia selalu balik. Tapi dia keluar tak jumpa jalan pulang. Dia pergi buat report, tanya cari, jumpa dekat sini-sini sedang berjalan merayau, tak tahu ke mana nak pergi. Ada kes tuan.